Cuba buka airdrop kau sekejap. Sini airdrop kau. Drop jap. Nak airdrop? Cuba buka airdrop kau sekejap. Sini airdrop kau. Airdrop. Korang yang pakai Android tu mesti bingit kan, asyik airdrop, tak habis-habis dengan airdrop. Habis kita yang Android ni macam mana? Aku ada satu app khas ni untuk korang, iaitu Local Sense. So Local Sense ni korang boleh je share, tak kisah file tu besar ke kecil, besar gerabak ke, kejap je boleh share daripada Android ke iPhone ataupun iPhone ke Android. Dan satu lagi, dari Android nak ke Windows pun, iPhone ke Windows pun boleh juga. So app ni simple je. First kali akan ada device name sementara. Contohnya macam aku ni, Tidy Papaya. Lepas tu kat sini ada receive, send dan juga setting. So korang pergi tekan send, dan dekat selection ni ada banyak. Ada file, media, apa semua tu. So aku nak tekan media. So aku nak hantarlah dalam beberapa gambar. So tekan confirm. Tapi sebelum tu, phone satu lagi yang nak receive file tu pun kena download Local Sense juga. Lepas tu kena connect wifi yang sama. So lepas je korang dah install, barulah dekat nearby devices tu dah detect phone satu lagi. Korang tinggal tekan je. Laju kan? So tak ada masalah dah kan? Untuk Android gang dengan iPhone. Kalau korang selalu transfer file dekat device lain ataupun cross platform, app ni wajib patut korang ada.